Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ikhwan dan hari ini inilah harinya the first of a new era BMW iX3 Neue Klasse. Jadi Neue Klasse bermaksud kelas baharu. Jadi anda dapat lihat dari segi rekaan, ini adalah apa yang anda bakal lihat pada model-model BMW akan datang. Jadi dengan kekisi buah ginjal yang lebih kurus dan tiada lagi besi, tetapi sebaliknya BMW Iconic Glow yang menghiasi kesemua bahagian ini. Dan untuk makluman, kita ada ruangan frunk sebesar 58 liter. Saya baru saja memandu BMW X1L tak ada frunk, tapi yang ni ada frunk. Jadi kita mungkin boleh berharap edisi seterusnya yang menggunakan rekaan Neue Klasse mempunyai frunk juga. Jadi untuk tayar, kita dapat tayar Hankook Ion Evo SUV dan inilah tayar EV 255-35 R22. Jadi rim 22 inci dengan rim Y spoke. Jadi kalau anda dapat lihat Y spoke kan, memang sangat cantik dan ada label M kat sini sebab ini adalah salah satu benda daripada hiasan package M Sport Pro. Jadi ini pula bahagian belakang dia. Kalau lihat bahagian belakang dia memang tak sama dengan yang lain-lain. Yang mana kalau sekarang ni kita tengok lampu ini sampai kat sini, sampai panjang, sampai kat tengah. Dan adanya lekuk macam ni sebenarnya dia bersambung sampai ke hadapan. Jadi kira simetri lah. Logo BMW kat sini, logo BMW kat depan. Dan kita buka bonnet ni. Jadi ruangan bagasi adalah sebesar 540 liter dengan kalau katakanlah kita turunkan seat, kita akan dapat ruang sebesar 1750 liter. Kalau kat sini ada ruang storan juga. Yang ni boleh menempatkan kabel pengecasan dan juga alatan-alatan, tapi dia bukannya jenis yang force floor lah. Jadi ni tak boleh nak angkat lagi lah. Jadi nama penuh BMW iX3 Neue Klasse ni adalah iX350 xDrive. Dan untuk makluman, bila sebut pasal xDrive, dia menggunakan pacuan depan dan belakang. Jadi ia dapat memecut sepantas 0 ke 100 km sejam dalam masa 4.9 saat. Dan saya terangkan juga kuasa pecutan dia adalah setinggi 345 kW. BMW iX3 Neue Klasse ini membawakan, first flap dia kat atas. AC dia adalah 22 kW dan DC dia adalah 400 kW dengan seni bina pengecasan 800 volt. Jadi pada seni bina pengecasan sebegini, anda dapat mengecas 10 ke 80% DC 400 kW dalam masa 21 minit. Untuk AC pula lebih kurang dalam masa 5 jam macam tu sebab bateri dia adalah sebesar 100 something kW. Dan untuk bateri besar tu, dia dapat pergi sejauh 805 km WLTP. Jadi inilah dia, kita dah masuk dalam ni. Saya rasa semua pemandu yang paling penting adalah pemanduannya lah. Jadi kalau kita lihat kokpit pemanduan dia BMW Panoramic iDrive, dan kalau kita tengok dari sini, hujung pilar ke pilar ada paparan yang dikatakan bersaiz 43.3 inci. Paparan ni adalah bersaiz 17 inci yang telah disengatkan sebab kita sekarang ni berada di pemanduan di sebelah kanan. Dan kalau dalam banyak video anda mungkin lihat dia sengat sebelah kiri. Dan menarik sekali sebab kita dapat M Sport Pro. Dalam video-video yang kalau katakanlah anda dah pernah melihat sebelum ni, anda mungkin nampak spoke dia kat tengah. Jadi bagi saya masa tu macam spoke kat tengah nampak unik sangat. Tapi bila untuk Malaysia kita dapat spoke yang di bawah ini, 2 spoke je, dan ni nampak macam floating. Jadi ini memang bagi saya sangat satu steering pemanduan yang sangat hebat dan gagah dan nampak dan dia teleskopik lah. Ada lampu yang menghiasi dengan fabric ni. Kemudian seat adalah M Sport dan kita ada tetapan massage dan juga seat warming. Ini konsol di tengah. Jadi kita ada butang kecemasan, gear selector, dan kemudian bawah ni ada ruang storan, dan kalau kita buka ni masih ada ruang storan juga. Jadi ini di bahagian belakang. Jadi kalau anda penumpang belakang, anda akan rasa sangat bergaya sebab ini adalah BMW iX3 Neue Klasse dengan kelas baharu, first of new era. Dan kalau satu benda. So panoramic roof ni mungkin ni kelemahan dia lah. Dia tak ada retractable punya sunroof lah. Jadi dalam banyak video saya dapat lihat dia sebenarnya ada macam satu lapisan yang boleh dipasang. Saya tak tahu kalau itu disertakan sekali bersama kereta ini atau tidak. Dan di belakang juga tiada, ruang tengah ni tak ada sebarang tunnel ni lah. Tak ada bahagian ni. Jadi lantai dia rata je. Ada penghawa dingin, kita pun boleh set juga suhu plus and minus lah, dan juga 2 USB-C. Dan kalau kita buka tempat letak tangan kat sini, memang orang kata kalau kita boleh balik raya sama atau cuti akhir tahun, memang sangat selesa lah. Jadi apa pendapat anda? Inilah dia yang anda mungkin tunggu
the first of a new era BMW iX3 Neue Klasse. Dan pada harganya setinggi 399,000, yang saya sebutkan tu adalah harga yang termasuk dengan jaminan 5 tahun tanpa sebarang had perbatuan. Dengan teknologi-teknologi yang dibawakan tu memang boleh kata harga yang menarik, mengancam, agak tinggi, tapi anda tahulah anda sedang membeli BMW. Jadi anda bersama saya Ikhwan Aziz untuk satu lagi pandang pertama di Amans. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye bye.